Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Fendi Fishing. Okay, hari ni petang ni kita akan memburu ikan haruan di area Kampung Selamat. Ni titian Asmara, Kampung Selamat. So saya tak aku pakai mancing haruan adalah macam biasa, Tatolo SW70 rod Nikon Sakura 612 dengan tali mainline Ozumi 20 pound Dragon, leader 30 pound Dr. Braid beserta ni jentik-jentik di badan drift. So pertama aku dulu Dafiq. So korang stay tune, layan je video ni, okay? Layan je. Oh no, oh ni. Habis. Strike yang pertama, geng. Okay, sekarang ni aku rasa dah peak dah. Dah waktu maghrib dah. So kat titian Asmara ni, Kampung Selamat ni, kau main atas lumut je, tak bisa slow je. Alhamdulillah sekitar 200 gram. Layan je. Mantap. Oh, kena tu. Lucut, geng. Lucut dah pula. Aduh, ya. Naik 3 kilo pula. Alhamdulillah, geng. Strike yang kedua. Alhamdulillah, geng. Strike yang kedua. Curut-curut, padu-padu, mantap. Dekat Kampung Selamat, kau layan je video ni. Mantap. Curut-curut. Okeylah, geng, so sampai sini saja cerita kali ni di Kampung Selamat, titian Asmara. So total hasil aku dapat adalah hanyalah 2 ekor haruan. Dia taklah besar, curut je, sekitar 200 ke 300 gram je. Alhamdulillah. So nak main kat sini, kau kena baling je dekat atas lumut tu, karau je slow. Dia keluar area, dia keluar awal pagi ataupun lewat petang, 6.30 tu baru dia keluar. Aku datang awal pukul 5 pun tak ada apa pun, kosong. So jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Fishing untuk layan video selanjutnya. Okay, check it out, layan je.